Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurmi Reza Amila binti Mat Zawawi, pelajar daripada Unit Bahasa Melayu 3. Pada hari ini saya ingin membentangkan satu tajuk penting yang berkait rapat dengan masa depan generasi muda kita, iaitu perubahan semasa yang berlaku dalam sistem pendidikan dan kesannya terhadap mobiliti sosial pelajar di negara kita. Pendidikan juga memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mobiliti sosial, terutamanya bagi pelajar yang berasal daripada keluarga berpendapatan rendah atau kumpulan B40. Mobiliti sosial merujuk kepada keupayaan seseorang untuk meningkatkan kedudukan sosioekonomi mereka. Contohnya, daripada kehidupan miskin kepada kehidupan yang lebih stabil dan selesa, hasil daripada pendidikan yang berkualiti dan peluang pekerjaan yang baik. Seiring dengan perubahan zaman dan cabaran global, sistem pendidikan negara turut mengalami beberapa pembaharuan dasar dan pendekatan yang mana bertujuan untuk menjadikan pendidikan lebih inklusif dan relevan. Dalam pembentangan ini, saya akan membincangkan beberapa dasar dan program terkini oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) serta kesannya terhadap peluang pelajar untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Perubahan pertama yang ingin saya sentuh, yang mana merupakan perubahan yang sangat besar, iaitu pelaksanaan Dasar Pendidikan Digital ataupun DPD yang dilancarkan pada 28 November 2023 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. DPD ini bertujuan melahirkan murid yang fasih digital dan berdaya saing dalam era teknologi, menerusi peningkatan pengetahuan, kemahiran dan nilai murid, pendidik dan pemimpin pendidikan, penyediaan infrastruktur dan kandungan yang berkualiti, dan penyertaan aktif rakan strategik secara bersepadu serta menyeluruh dari peringkat prasekolah hingga lepasan menengah. Dasar ini merangkumi 4 objektif utama yang disokong oleh 6 teras, 18 strategi dan 41 inisiatif. Antara fokus utamanya ialah meningkatkan infrastruktur digital, memperkukuh ekosistem digital sekolah dan memastikan penggunaan teknologi secara beretika dan berkesan. Kalau kita ingat, selepas pandemik COVID-19, pembelajaran secara atas talian dan hybrid menjadi norma baharu. Platform seperti D5, Google Classroom dan sistem LMS semakin meluas digunakan. Pelajar yang mempunyai akses kepada internet dan peranti digital jelas mendapat manfaat. Namun, pelajar di luar bandar atau dari keluarga miskin terpaksa bergelut menyebabkan jurang digital semakin ketara. Oleh itu, dasar ini diwujudkan untuk membantu meningkatkan mobiliti sosial semua pelajar. Jika dilihat dari sudut mobiliti sosial, pelajar yang celik digital berpeluang memasuki bidang pekerjaan masa depan seperti analitik data, pembangunan sistem, reka bentuk grafik dan sebagainya. Ini dapat membantu mereka meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kepompong kemiskinan. Kesan kepada mobiliti sosial amat ketara dapat kita lihat, iaitu pelajar yang menguasai kemahiran digital akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan kehendak pasaran kerja moden, sekaligus membuka peluang kerjaya yang lebih luas. Namun, kita tidak boleh nafikan bahawa terdapat jurang digital yang semakin melebar. Kita sendiri dapat melihat pelajar luar bandar atau yang kurang berkemampuan sering kali ketinggalan kerana kekurangan akses kepada peranti dan internet. Perubahan yang seterusnya ialah pengukuhan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau ringkasnya TVET melalui pelaksanaan Dasar TVET Negara 2030.
Dasar ini disusun dengan 5 teras strategik dan 23 strategi pelaksanaan utama, iaitu menyelaraskan program TVET di peringkat nasional, meningkatkan kebolehpasaran graduan TVET dan menggalakkan budaya keusahawanan dalam kalangan pelajar. Sebelum ini, TVET sering dianggap laluan kedua atau kurang bernilai berbanding akademik. Namun, dasar ini cuba mengubah persepsi tersebut dan meletakkan TVET sebagai laluan kerjaya yang sama penting dan berpotensi tinggi. TVET merupakan laluan pendidikan alternatif yang sangat relevan dengan pasaran kerja, dan pelajar yang mengikuti bidang ini seringkali mempunyai kelebihan dari segi kemahiran praktikal. Dari sudut mobiliti sosial, pelajar yang menamatkan pengajian dalam bidang kemahiran seperti automotif, elektrikal, kulineri dan teknologi fabrikasi mempunyai kebolehan untuk terus bekerja atau membuka perniagaan sendiri. Maka, mereka tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menikmati pendapatan yang stabil. Melalui TVET, pelajar dari keluarga B40 dapat membina masa depan yang stabil dengan peluang pekerjaan yang baik sekaligus memecah kitaran kemiskinan. Selanjutnya, kita lihat kepada usaha kerajaan dalam menyokong pelajar-pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah. Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai bentuk bantuan keuangan kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah. Contohnya ialah program Dermahasiswa B40 oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Program ini menyasarkan pelajar lepasan SPM daripada keluarga B40 untuk menyambung pengajian ke peringkat diploma, terutamanya dalam bidang TVET yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia iaitu MQA. Menurut laporan bernama pada April 2024, seramai 6,624 pelajar B40 yang telah menerima tajaan melalui program ini. Kesan terhadap mobiliti sosial sangat besar kerana bantuan ini membolehkan pelajar terus belajar tanpa tekanan keuangan, mendapat kelayakan yang relevan. Seterusnya, keluar dari kitaran kemiskinan. Inisiatif seperti ini sangat penting kerana ia mengurangkan halangan keuangan, membolehkan pelajar dari golongan kurang berkemampuan untuk terus belajar dan meningkatkan taraf hidup mereka. Seterusnya, antara cabaran utama pendidikan di Malaysia ialah ketidaksamaan infrastruktur antara kawasan bandar dan luar bandar. Kerajaan juga prihatin terhadap jurang infrastruktur pendidikan antara bandar dan luar bandar. Untuk mengatasi isu ini, KPM telah melaksanakan program Tindak Susul Parlimen iaitu TSP yang memberi tumpuan khas kepada sekolah daif di kawasan luar bandar, terutamanya di negeri seperti Sarawak. Melalui program ini, sekolah-sekolah yang kekurangan kemudahan akan diberi naik taraf bangunan, penambahbaikan makmal dan bilik darjah dan capaian asas seperti elektrik dan air. Selain itu, dalam usaha memperkasa pendidikan digital, capaian internet juga diperluas. Menurut laporan Kosmo pada Mac 2024, sebanyak 4,324 sekolah luar bandar telah dilengkapi dengan internet berkelajuan antara 30 Mbps hingga 300 Mbps. Langkah ini membantu merapatkan jurang digital, memberi peluang pelajar luar bandar mengakses sumber pembelajaran digital dan meningkatkan kemahiran ICT mereka. Kesan daripada mobiliti sosial yang berlaku sangat besar. Dengan kemudahan ini, pelajar di luar bandar kini boleh mengakses bahan pembelajaran digital seperti pelajar bandar, sekaligus merapatkan jurang pencapaian akademik. Usaha ini bukan sahaja membaiki fizikal sekolah tetapi juga membantu motivasi pelajar dan guru.
sekaligus membantu pelajar di luar bandar mengejar potensi sebenar mereka. Dengan capaian ini, pelajar di kawasan terpencil tidak lagi tertinggal jauh, malah boleh bersaing di dalam dunia pendidikan dan pekerjaan yang semakin berteknologi. KPM turut memberi perhatian kepada kualiti guru yang merupakan tulang belakang sistem pendidikan. Program pembangunan profesionalisme melibatkan latihan berkala, peningkatan pedagogi dan penggunaan teknologi, pemantapan standard etika dan profesional. Guru yang cekap dan bersemangat akan dapat membimbing pelajar dengan lebih baik, memberi inspirasi dan mendorong kejayaan akademik. Ini akan membantu pelajar menggapai cita-cita dan memperbaiki kehidupan mereka. KPM giat melaksanakan program pembangunan profesionalisme keguruan termasuk latihan dan sokongan berasaskan standard yang ditetapkan, kerana guru yang berkemahiran tinggi mampu menyampaikan pengajaran yang lebih berkesan, memotivasikan pelajar dan membantu mereka mencapai kejayaan akademik. Satu faktor penting dalam menonjakkan mobiliti sosial. Kurikulum pendidikan juga mengalami perubahan penting. KPM kini menekankan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritikal, penyelesaian masalah, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Kurikulum baharu ini juga menggalakkan pembelajaran kendiri dan pembelajaran berasaskan projek serta penggunaan teknologi secara menyeluruh. Kesan kepada mobiliti sosial adalah sangat besar kerana pelajar akan menjadi lebih fleksibel dan adaptif dalam dunia pekerjaan. Mereka tidak hanya bergantung kepada peperiksaan semata-mata, tetapi mampu berfikir dan menyelesaikan masalah di dunia sebenar. Namun begitu, pelaksanaannya tidak seragam. Terdapat jurang dari segi pelaksanaan di antara sekolah di bandar dan sekolah di luar bandar. Mungkin menghadapi kesukaran kerana kekurangan guru terlatih dan sumber teknologi. Ini menyebabkan pelajar luar bandar sekali lagi berisiko ketinggalan. Kejayaan pelaksanaan bergantung kepada sumber dan sokongan sekolah-sekolah luar bandar, mungkin menghadapi kekangan yang membantutkan keberkesanan pendekatan ini. Jadi, cadangan penambahbaikan yang sentiasa perlu diteruskan bagi memastikan mobiliti sosial semua pelajar meningkat ialah kerajaan sentiasa memperluaskan capaian internet dan teknologi digital di kawasan luar bandar, sentiasa mengadakan kempen kesedaran tentang TVET sebagai laluan yang setaraf akademik dan memperluaskan jenis dan jumlah bantuan keuangan kepada pelajar yang memerlukan. Kesimpulannya, perubahan-perubahan semasa dalam sistem pendidikan di Malaysia seperti pelaksanaan dasar pendidikan digital, pengukuhan TVET, bantuan keuangan kepada pelajar B40, peningkatan akses pendidikan di kawasan luar bandar dan pembangunan profesional guru memberi kesan yang penting terhadap mobiliti sosial pelajar, terutamanya dalam menyediakan akses yang lebih adil dan peluang yang lebih luas. Namun, usaha ini perlu diteruskan dan diperkasakan supaya semua pelajar tanpa mengira latar belakang mendapat peluang yang sama rata. Jurang bandar dan di luar bandar dirapatkan.
dan pendidikan kekal sebagai alat pengubah hidup rakyat Malaysia. Akhir kata, pendidikan yang adil dan inklusif adalah asas kepada kemajuan negara. Pendidikan bukan sekadar soal akademik. Ia adalah alat pembebasan sosial dan ekonomi. Semoga perubahan yang dilaksanakan memberi manfaat kepada semua. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih atas perhatian anda.